cuba belajar nak jadi baik. Tapi jangan cakap aku setia pada yang satu. Itu kau dah berjanji. Bila kau dah gagal, kau mulakan balik. Sebenarnya bukan titik terendah, bos. Saya dah pergi sampai ke lubang cacing. Daripada penghibur negara, pom, jatuh jadi penjenayah di mata masyarakat. Orang campak najis. Cakap kan. Orang campak tai. Makan dalam, makan dalam, makan dalam, makan dalam. Saya hadirkan kepada anda semua Tauke Jambu. Abang, apa khabar abang? Alhamdulillah, terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Boleh saya panggil cikgu? Boleh, cikgu boleh. Bila nak buka kelas? Pasal Bila-bila. motivasi tadi tu, Bila-bila. saya dah nak terbang ni. Saya memang buat bang. Ya. Saya memang buat. Pasal saya ni kerja saya daripada awal lagi semenjak menjadi pensyarah selama 31 tahun ni mengajar, growing manusia. Itu saya punya passion, itu saya punya minat. Okey, sekarang siapa interview siapa ni? Tak apa bang, Okey, kita sama-sama, kita santai-santai je bang. Tak, saya santai. Saya nak ajak kita punya audience, penonton kita kan. Tepuk tangan sekarang. Tak, bukan. Kalau orang tak tepuk, saya tepuk dulu bang. Sebab hebat. Dia kata kita hebat, kita puji dia lagi hebat. Sebab bila orang puji kita sekali, kita akan puji orang 10 kali. Jadi anda lagi hebat. Saya sebenarnya tak setuju juga bang. Sebenarnya manusia ni, kita semuanya hebat. Alhamdulillah. Kita dilahirkan hebat. Ya, insyaAllah. Kan, betul tak bang? Betul. Laluan kita ni unik sebenarnya bang. Betul. Saya selalu kata semalam alhamdulillah, hari ni lebih baik, besok jauh lebih baik. Alhamdulillah. Tapi nak jadi jauh lebih baik tu kita nak buat macam mana? Satu lagi bang, sebelum abang mula share apa yang abang nak share ni, saya selalu mengatakan kalau bolehlah dalam kehidupan ni kita buang perkataan gagal bang. Betul. Pasal dalam kehidupan Mindset. Correct. Yes. Dalam kehidupan ni yang sebenar-benarnya ialah apa juga yang berlaku baik ataupun buruk itu maklum balas. Yang penting tindakan. Betul. Tindakan kita betul, insya-Allah. Kalau hari ini buruk, kita kena berakhir juga dengan alhamdulillah. Baik buruk ni alhamdulillah. Insya-Allah esok lebih baik. Betul. Jadi, abang, sekali lagi welcome to our Makan Dalam podcast. Terima kasihlah kerana menerima jemputan kami. Abang memang hebat. Kalau abang kata abang tak hebat, saya memang tak setujulah bang. Kami jemput orang-orang hebat je kat sini bang. InsyaAllah. Jadi kenapa tahu abang hebat? Pada saya orang-orang yang hebat luar biasa ni mesti ada banyak benda yang abang belajar. Baik atau buruk. Mesti ada banyak pengalaman baik ataupun buruk yang abang boleh share. Betul tak bang? Betul. Jadi daripada pengalaman abang tu, saya mengharapkan semua pendengar kita kat luar tu boleh mendengar dan juga mengambil iktibar. Yang buruk kita tolak bang. Betul. Yang baik tu kita nak amalkan. Boleh bang? Boleh. Jadi abang buat apa sekarang? Kenapa abang sekarang ni? Sebelum tu nak ucap terima kasih lah kepada tim Makan Dalam yang sudi Alhamdulillah. panggil pacar yang ini untuk datang ke sini. Sebenarnya kalau sebut hebat, saya sebenarnya masih belajar Sama lah kita bang. belajar. Sebab tu saya cakap, saya tekankan kepada sahabat-sahabat saya supaya bila kita bercerita ke kita jangan cakap kita baik, kita jangan cakap kita hebat, tapi kita cuba belajar nak jadi baik. Alhamdulillah. Sebagai contoh, saya ambil satu perkataan tu. Saya suka bila orang cakap aku setia pada yang satu. Contohlah, aku setia pada yang satu. Tapi jangan cakap aku setia pada yang satu. Itu kau dah berjanji. Aku setia pada yang satu. Kau janji tu. Kalau kau mungkir, ada musibah ada dia punya apa kata orang tu. Yang akan datang kan? Akan datang consequences. Kau jangan cakap macam itu. Kurangkanlah. Kalau nak cakap boleh, tapi kurangkan. Tapi apa yang perlu kau cakap adalah ajar aku untuk menjadi setia. Itu lebih baik. Wah, tu hebat tu, mahal tu bang. Yes. Jadi Ulang balik bang. ajar aku, jangan cakap aku setia pada yang satu. Tapi cakap ubahlah perkataan jadi ajarlah aku cara untuk setia. Itu lagi baik sebab Betul, kita sentiasa belajar. Itu pun sebenarnya dalam ilmu NLP ni, kalau kita pandai menggunakan bahasa bang, kita boleh saja mempositifkan yang negatif. Alhamdulillah. Betul tak bang? Ya, jadi balik kita Sila bang. Okey, soalan balik tadi. Okey. Abang. Okey. Abang ni macam saya kata tadi abang popular dengan nama Tauke Jambu. Tauke Jambu. Tapi tak pernah jual jambu bang. Okey. Saya ingat kita kena tukar sikit abang. Tauke lempeng. Lagi ong kata. Cuba cerita sikit macam mana agaknya abang boleh terjerumus kepada industri lempeng ni. Tak banyak bang orang buka kedai lempeng.
lempeng sebagai satu menu tu ada. Tapi lempeng sebagai signature ni kurang. Dan kat Malaysia ni sebenarnya orang tak faham lempeng ni sebenarnya kalau boleh jangan campur adukkan dengan apa ni kelapa dan sebagainya. Itu tak original tu. Kalau dekat Johor lah kan, dekat masing-masing kan. Betul. Betul bang? Ya. Okey. Sebenarnya benda ni secara kebetulan pun nak cakap tak tahulah saya nak cakap sebab okey, aku pada mulanya nak buat lempeng ni suka-suka, buat santai je. Kan sebab dah berpindah daripada bandar ke kawasan yang luar bandar. Boleh kata pekan atau kampung. Jadi kita ada job kat sana. Jadi nak sesuaikan diri dengan kawasan sana. Jadi bila kat sana kita carilah, kata orang sementara menunggu job ke, jadi kita buatlah apa yang betul. Sampingan lah. Okay. Kita buat asal pun kecil je. Betul. Dengan satu kanopi 10x15 kan. Lepas tu meja asalnya kita tak ada meja pun nak buat take away. Tapi fikir balik kita ramai kawan-kawan. Masa tu kecil lah. Kecil. Kawan-kawan datang nanti kan ada meja boleh sembang-sembang. Belilah 2-4, letak 4. Tapi bila dah buka tu makin hari makin popular makin pack. Lepas tu dengan kita punya saya punya brother kan, dia viralkan pula kan, pop. Benda tu jadi viral, meletup. Apa lagi meletup? Ini sebenarnya lempeng ni bermula tahun bila bang? baru lagi tahun sudah lah. Tahun lepas tak 2025 26 tahun ni. 25. Setahun ujung. Alhamdulillah. Tapi apa yang saya belajar kat situ sebenarnya, apa pun kalau kita ialah dengan kehidupan saya sebelum ni, jatuh pahit mau meredah lautan, gurun, normal lah bang. Mana ada manusia keliling kita bang yang tak ada isu bang, betul tak bang? Ya. Jadi bermakna saya pun sebenarnya niat buka perniagaan tu dengan modal berniaga, bukan modal berniaga, dengan jualan RM1. Bermakna kat sini kita masa tu kita tak nampak tau. So satu lempeng RM1. Satu lempeng RM1. Masa tu kita tak nampak. Sekali dengan sambal lah tu. Sekali dengan sambal. Saya tak nampak masa tu. Tapi bila lama-lama baru saya kaji balik, dia menyuruh kita bila kau dah gagal atau kau dah ibarat banyak fungsi tau sebenarnya. Banyak dia punya perkembangan dia. Bila kau dah gagal, kau mulakan balik. Walaupun modal RM1 atau jual RM1 kan. Ataupun bila kau dah menyasau ke mana, kembali ke pangkal jalan. Lebih kurang macam itulah. Jadi maknanya dengan lempeng ni sebenarnya dengan kecil kan. Tak ada pun nak sewa kedai, tak payah nak apa semua kan. Modal daripada bawah, kecil. Jadi tak kisah. Kau ibarat sekarang ni kita ni hari-hari kalau kita nak buat perubahan, mulakan dengan hari yang baru. Tapi hari-hari hari yang baru. Jadi maknanya kalau hari tu hari yang sebelum ni tak baik, maknanya hari ni kau cuba jadi baik. Buat yang baik. Betul. Macam itulah. Tapi banyaklah saya belajar lah lempeng. Lepas tu alhamdulillah kawan-kawan support, sahabat-sahabat semua kan, ramai lah. Kan. So sekarang ni kalau buka perniagaan lempeng ni dari pagi sampai ke petang ke ataupun macam mana bang? Tak ada. Saya sebenarnya, saya punya masa pula kalau buka 3 sampai 7. 4 jam je? 4 jam je. 3 sampai 7. Malam tak ada? Malam tak ada. Okay. Sebab malam lah orang nak melepak bang. Masalahnya tak ada api. Faham. Kan? Kita rembuk. Lilin saja. Betul. Kan? Jadi untuk mengelakkan pasal lilin, jadi 7 cukup lah. Sebelum maghrib lah. Maghrib. Kan? Kita nak ajak orang pergi sembahyang maghrib dulu. Lebih kurang. Okay. So sekarang ni purata seharian. Berapa ratus lempeng? Okey, setakat ni lah. Sampai pernah sekali tu cecah dia lempeng kadang-kadang saya tak sangka 1,000 lebih tau. Oh wow. RM1 tu 1,000 lebih. Hebat tu bang. Rekod lah yang paling besar lah. Sebab 3 sampai 7 kalau biasa kalau peniaga kecil, dapur untuk apa ni, masak lempeng tu 4. Daripada 2 kan. Jadi 4 tu dapur rumah. Kecil je api. Yalah. Bertukar satu kan, alhamdulillah. Power bang. Saya kena pastikan sehari 2 ni nak kena. Sebab saya rasa kan sebenarnya kita buat tu tak tahulah. Sebab yang bagi sedap sebenarnya bukan tangan kita tapi dia. Betul lah. Dia yang bagi sedap. Tu saya kata manusia merancang, Tuhan juga merancang kan. Jadi okey abang So kita balik pada lempeng sebentar nanti tapi masih lempeng Masih lempeng. Tapi abang boleh minum? Silakan bang. That water is yours. Takut air sudah cair. Sila. Aus minum bang. Kalau kita tengoklah bang Dengar tak bunyi pek. aus benar ni.
Abang dalam usia 50 ni masih muda lagi bang. Tapi abang telah melalui macam-macam Okey. duri ranjau kehidupan. Kan? Ada masa mungkin tergolek. Ada masa mungkin abang ke atas sana. Itu pusingan roda dia normal Biasa, lah bang, normal kan. Tapi ramai juga orang yang bila dah maksudnya dah titik yang terbawah sekali, ini pintu tertutup sudah kata dia. Last option aku bunuh diri je lah. Ramai orang macam tu bang. Ataupun ramai orang yang mengatakan bahawa macam COVID-19 kan. 300 lebihan rakyat Malaysia bunuh diri kerana menerima COVID-19 sebagai penutup segala-galanya. Kan? Abang masih di sini, masih kacak, masih bertenaga, masih membuat sesuatu yang luar biasa. Kan? Cuba abang ceritakan sikit abang, apa agaknya puncak kejayaan abang? Dan kemudian apa agaknya puncak yang paling rendah abang? Okey. Boleh bang? Boleh. Okey, Abang mula masuk dunia seni nak cerita dia kejayaan terus ke tu macam mana? Sabtu. Okey, masa kita di ambang apa Kemuncak. Rumah Kemuncak. Kita sebenarnya rasa kita ni bagus, kita rasa kita ni baik, kita rasa kita ni perfect, kan? Ada je benda yang apa kata orang tu kalau salah kita salahkan orang lain, kan? Lepas tu masih lagi jiwa enjoy, kan? Tak ada fikir future, masa depan. Kita fikir aku sekarang. Dan sekarang ni aku terus sekarang, kan? Kita tak fikir besok macam mana. Bila dia nak twist Hari ni lah. kau boleh habis, kan? Betul. Tapi bila kita dah kena pada satu tahap, kata orang tadi macam bos cakap, titik terendah. Sebenarnya bukan titik terendah, bos. Saya dah pergi sampai ke lubang cacing. Tu jauh benar bang. Itu 6 kaki kat bawah. bawah lagi. Ya, okey. Sampai kan key dia tu, dia punya flat tu dah sampai pergi U-turn balik. Dia sampai jadi bulatan dah. Jadi Tu luar biasa bang. ya. Sebenarnya satu benda yang banyak saya belajar tentang kehidupan lah, kan? Di mana pada ketika kita kemuncak jangan leka, dan bila kita gagal kita bangkit balik. Itu. Dan yang paling penting bila kita gagal dan dalam tekanan, faktor yang paling penting adalah kita jaga adalah hubungan kita dengan dia. Sebab itu yang paling penting sebenarnya. Sebab kalau nak ceritalah bos, masa tahu kan kes yang saya pernah lalui dulu kan, memang betul-betul gila. Bayangkan daripada kita disanjungi sebagai penghibur masyarakat, tiba-tiba Waktu tu abang tengah top lah kan. ya, daripada penghibur negara, jatuh jadi penjenayah di mata masyarakat. InsyaAllah. Dan yang paling kicknya lagi tu, perkara tu kita tak buat. Bos, saya Satu yang luar biasa ni bang. cuti minggu dah. Macam mana abang hadapi tu bang? Itu dia. Nak cerita Tak ni. buat satu hal. Betul bang? Tak buat Tapi satu hal. stigma yang masyarakat bagi tu. Kalau kata nak muka ni ada AI original boleh buat luar ni, saya buat AI buat muka lain. Pada waktu dan ketika Pada itulah. waktu. Betul-betul. Sebab apa? Kita rasa macam aku cipta nama, aku naikkan nama aku, kau ni. Betul orang jatuhkan kau-kau juga. Tiba-tiba orang campak najis. Cakap kan. Orang campak tai. InsyaAllah. Habis hancur, berderai nama. Kan, muka nak keluar ni. Kalau kita muka keluar seorang malu seorang ni tak apa. Betul. Melibatkan lain. Keluarga kita. Anak-anak kita. Anak-anak tak mengaku bapak weh. Ini bukan bapak aku lah. Yalah. Tekanan Hilang lah. dia. Putus semua perhubungan lah. Kan? Jadi rasa macam rasa pernah sekali bos. Sebenarnya kalau nak cakap ni masa tu saya duduk kondo Bukit Jalil rasa nak tingkat 27 tu kaki dah. Nasib baiklah kata orang Nasib kita. baiklah abang tak melangkah Ya terus. bos, betul-betul memang kata orang tu. Saya dah rasa macam ada satu tekanan yang sangat padu lah. Dia tekan betul-betul pakai high pressure tahap 24,000 kilometer. Ini semua kerana competition ke? Pasal kadang-kadang masyarakat kita ni selalu je dilabelkan sebagai masyarakat yang semuanya ada PhD, perasaan hasad dengki. Dan memang segmen seni ni bang, is very very highly competition. Kan? Tak, sebenarnya- Adakah kerana competition daripada dalam bidang itu sendiri
Ini sebenarnya kita tak boleh nak subjektif benda ni, tak boleh nak tuduh ataupun nak menyalahkan, sebab pada saya sebenarnya mungkinlah kalau kata nak kita cakap dia lah sebenarnya kan, Allah ni sebenarnya aku turunkan satu perkara sebab Ujian saya fikir lah, ujian. sekarang bila saya fikir setan fikir, saya punya mind yang baik dari Allah, Betul. yang buruk itu daripada kita sendiri. Itu betul. Memang betul. Sebab bila yang baik daripada Allah, makna bila dia bagi kau macam gitu punya down, baik bos sebenarnya. Tak, yang itu saya kata tadi. Baik ke buruk, kalau kita sudahi dengan Alhamdulillah, okey bang. Sebab kalau misalnya kata kalau orang yang kata orang tu yang tak berfikir secara matang, yang berfikir secara cetek, dia ambil jalan ringkas, ini semua kenapa kan? Tapi sebenarnya kita tekankan mindset kita ni, walau kau dalam kekecewaan, walau kau dalam frustrasi, kau fikirkan sebenarnya yang baik dari Allah, yang baik dari Allah. Kau tekan tu je. Yang Betul. baik dari Tuhan. Sebab bila kau fikir yang baik dari Tuhan, betul. Dan saya nampak benda ni lah. Kenapa aku jatuh? Tiba-tiba aku jadi macam ni. Tapi bila aku macam ni, orang makin sayang aku. Kan? Tu penyebabnya kenapa? Sebab ni dulu mungkinlah kan. Talking kau dulu masa kau kemudian Kau lupa. Kau lupa diri. Kau gini-gini. Aku tap satu kali hidung kau. Dia jentik sikit je bang. Kata istilahnya apa tau? Kena lempang dengan takdir. Pek satu kali. Sedar. Padu. Kata orang pop, lidah pergi dulu bos. Ni kalau lempang ni pak, gigi tak pergi, lidah pergi dulu. Baru Faham. yang lain ikut. Baru boleh mengubah bang Barulah kata orang, baru terduduk. Kan? Tapi itu saya cakap. Okey, saya nak backtrack sikit. Alright. Yang abang dalam keadaan susah tu berapa lama jangka masa bang? Yang abang rasa betul-betul memang diuji dengan macam-macam orang lempar tarik kat abang macam-macam. Berapa lama katanya? Sebelum limping Tempo tu. Sebelum limping tu lah. Sebelum limping. Sebelum limping lah. Sebelum limping tu viral, sebelum limping tu naik, orang nak ingat balik. Ada pun tu okey. Faham. Sebab kalau nak ikutkan, orang mungkin orang teringat kes yang sebelum ni. Kan? Sebab masa saya kena kes tu, semua bos keluarkan bos. Semua keluarkan. Pop, selagi boleh keluar. Tapi bila tak ada apa, tak salah, tak ada seorang pun kan. Adalah sikit-sikit tapi Yalah, faham. kecil. Minoriti yang bantu untuk bersihkan tak ada. Jadi sekarang bila keluar limping tu adalah. Jadi orang tahu, oh dulu tak salah. Baru orang fikir balik. Kan, jadi mana-mana yang komen tu dulu yang kata orang komen dia punya bau tu, bau bangsa, bau pisang tandan sebulan dalam rumah buruk tersadai punya bau kan. Jadi tukar balik dengan haruman wangi pada toke jambu. Itu jadi tapi sampai sekarang kita masih adalah, walaupun tak sepenuhnya kita masih rasa lagi kalau kita keluar tu, orang ni suka aku tak. Masih ada perasaan. Masih ada perasaan tu walaupun sikit. Ni suka tak. Dia apa pun yang berlaku bang, sebenarnya semuanya kita simpan dalam memori kita bang. Ya, betul. Nak buang tak boleh. Tak boleh. Sebenarnya. Cuma bila pintu tu terbuka dan kita melayan, kita boleh down balik sebenarnya. Betul. Betul tak bang? Sebab tu saya nak tekankan kan, pada kebetulan ETS je. ETS ni ada ETS, apa? Echo Twin Step. Kita ada healing center kat sini. Ah. Healing center ni kita menyediakan tempat yang cukup selamat untuk orang berinteraksi dengan share. Dia ramai orang punya banyak masalah bang. Betul. Tapi ramai orang takut nak share. Pasal stigma kat luar tu mengatakan kalau kau share kau tak kuat. Kalau kau share kau ni attention seeker. Kalau kau share kau ni memang tak padu lah. Walhal sharing tu is actually kekuatan yang cukup kuat bang. Saya Betul, nak tambah. Kalau nak share, okey, kata orang tu lah, kalau 1,000 orang baling batu dekat kau, satu orang yang ke depan bela kau, itu pun dah cukup untuk kau berdiri balik. Betul. Kan? Ataupun bila kau nak tombang, 10 orang tolak kau, tapi seorang pergi belakang kau tahan, itu dah cukup untuk kau bangkit balik. Yang saya nak tambah juga bang. Okey, tambah lagi. Sebenarnya kalau kita faham, Allah hanya menguji ujian yang manusia mampu untuk selesaikan. Ya. Abang mungkin bawah dah masuk dalam lubang cacing tadi abang kata kan. Lubang cacing. Tapi abang masih kat sini bang. Maksudnya penyelesaian tetap ada. Kalau abang percaya memang abang dah tewas, abang matilah. Habis. Tapi abang cuba bangun balik dengan lempeng. Tak ada bang? Walaupun kecil. Tak apa, it's okay. Tak apa lah. Memang kenalah tukar nama Tauki Lempeng bang. Zaman sekarang saya nak pesan. Tak layan bang Ha? Tak layan Tak kena lempeng.
Tak, tokek. Tak, sebab apa saya cakap tokek lempeh? Tokek ni sebab tu cakap tokek ni kalau 40 orang sebut kau tokek lah kau nanti. Ya. Doa lah. Doa lah macam tu. Kan. Okey. Apa tadi saya cakap cross. Soalan lagi? Okey bang, saya nak cuma memahami lah Alright. Tadi abang kata abang dah masuk 6 kaki kat bawah dan sebagainya. Bukan 6 kaki, lubang cacing. Lubang cacing. Oh, silap bang. Kalau 6 kaki bawah tak ada kasi dah. Ampun. Okey. That is your lowest level. Ya. Kan? Cuba cerita sikit macam mana abang bangkit. Kita tahu abang bangkit bermula dengan lempeng dan sebagainya. So lempeng tu memberikan sedikit sinaran kehidupan. Okey. Tapi kekuatan untuk bangun tu bang bukan milik semua orang. Tidak. Okey. Ramai orang bila dah down sangat macam tu, dia tak tahu apa nak buat. Kemurungan, anxiety, burnout, mental illness semua akan datang bang. Abang tahu 73% orang masuk hospital ni bukan kerana penyakit. Penyakit tu nombor 2. Ya. Yang pertama ialah worrying. Dia risau sangat. Dia risau. Imun sistem badan dia turun, kat situlah bermulanya penyakit. Ya. Cuba abang cerita sikit bang. Okey. Macam mana abang mengambil keputusan untuk this is not the end of me. Tak apalah orang cakap macam-macam kat aku kan. Orang lempar macam-macam, batu, tarik semua. It's okay. Okey. Macam mana abang bangun dengan kekuatan tu bang? Okey. Yang ni penting bang pasal ramai kat luar sana tu pasti boleh belajar daripada Tauke Jambu, aka Tauke Lempeng. Okey. Firstly, Saya pula yang shock bagi nama Tauke Lempeng pula. okey. Firstly, bila kita You speak good English tau. berdepan dengan satu situasi yang kata orang tu betul-betul piau padu penumbuk kat kita kan. Okay. Kita sebenarnya kita termasuk dalam sistem tau. Sistem di mana kita ni sebenarnya aku nak nama, aku nak glamour, aku nak duit, aku nak riak, aku nak ego, aku nak belagak saya cakap. Itu adalah sebenarnya punca. Betul. Kalau saya cakap klise, bila kita down, kita kembali pada dia. Tak semua orang boleh buat benda tu. Betul. Betul tak? Betul. Tapi caranya yang paling senang adalah zaman sekarang tak payah fikir nak mewah daripada orang lain, tak payah fikir merasa malu untuk rasa apa yang berlaku pada diri, kan? Contoh macam duit rumah kita tak bayar ke, duit kita kata aku kereta tak ada ke. Jangan malulah. Tak payah. Ini zaman bukan zaman tu. Masa ni sekarang, apa pun yang kita buat je. Betul. Tak payah fikir orang dah. Sebab tu saya cakap tadi, bila satu tahap, kata tengah down tu kan, okey, memang kau dah tengah down, nak buat macam mana? Orang dah kecemooh kau macam-macam, kau dah tak boleh suci dah. Betul. Apa yang kau boleh buat, kau buat diri kau lah. Buat apa kau nak fikirkan orang? Kan? Lagi satu, buang perasaan sekarang ni, oh, aku sekarang ni, orang tu macam tu, aku macam ni, orang tu macam tak payah. Kau buat je diri kau balik. Orang kan. Itu adalah jalan terbaik. Betul. Sebab kalau kata-kata macam kita kembali pada itu klise. Itu orang tak semua orang boleh buat. Tadi cakap, cara yang paling mudah adalah apa pun keadaan kau sekarang, kau buat je macam biasa. Macam contohlah, saya kena dengan, bayangkan bos kalau bos bergaduh dengan jiran sebelah rumah. Ataupun satu kampung. Nak keluar kampung pun segan bos. Dia tengok jiran-jiran bercerita kan. Tapi saya ni bom satu Malaysia bos. Sabah Sarawak. InsyaAllah. Termasuk Singapura. Lagi saya punya dulu apa kata orang tu stadium tu yang penuh dengan warna merah jambu. Tinggal warna tai tinggal. Itu tekanan memang luar biasa. Tekanan. Memang scary lah. Jadi nak pesan kepada kawan-kawan kita kan, kalau tengah mengalami kemurungan. Kemurungan tu okey, sebab berpunca daripada keegoan kita sebenarnya. Betul. Sebelum ni. Ni fikirkan betul-betul Okey, kejap. So maksudnya masa abang tengah mewah, tengah popular tu, abang memang kurang bersyukur lah. Kita rasa kita dah bersyukur. Tapi sebenarnya belum. Aku nak lagi. Tapi banyak itu cakap, sebenarnya bila kita belajar satu, baru kita tahu, tu belum bersyukur lagi namanya. Bersyukur tu lain erti istilah ni. Betul. Bersyukur tu macam ni lah sekarang. Walaupun aku tak ada job dengan hiburan, tapi aku boleh meneruskan hidup. Betul. Itu je bersyukur. Itu yang saya kata ni. Baik atau buruk, berakhir dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. It's okay lah. It's okay. Tapi kalau kita baik, kita bersyukur. Bila kita tak baik, kita maki hamun. Betul. Rosak apa? Rosak lah. Sebab tu, bila kata satu benda yang menimpa je, kau ni, kau relax je. Tak payah fikir apa dah. Kan? Bersyukur je. Itu je, bersyukur. Jadi kata bersyukur, maknanya
Cara nak buat bersyukur tu macam kita cakap. Kan? Senang bos sebenarnya. Come back to Allah kan. Itu dah biasa. Tapi rasakan yang orang lain tu lagi teruk. Ya, betul. Macam sekarang lah, itu contoh penting lah. kan. Kalau Pasal- contohlah saya tak bersyukur. Okey. Sekarang ni saya meniaga lempeng, sedangkan kawan-kawan saya meniaga franchise. Tu perasaan tu kau cemburu dengan orang lain tu buang. Itu rezeki dia orang. Betul. Dia orang boleh buka bisnes besar, dia orang ada franchise, itu rezeki dia orang. Kau rezeki ni kau bersyukur. Ada orang lagi tak boleh buka. Betul bang. Itu nama itu tak cakap tekankan cara kita nak Itu bersyukur. masalah masyarakat kita hari ni. Kita duk tengok yang atas, sampai bila pun kita tak bersyukur bang. Betul. Tapi bila kita tengok kat bawah, aku ada ni, dia tak ada. Kan? Contoh lagi, saya banyak nak bagi sikit lah share. Orang yang anaknya ramai. Anak 10 orang. Mak bapak, pening kepala aku macam mana lah aku nak Sekolah. ni. Anak sekolah ni semua, berderet ni anak sekolah ni semua kan. Fikirkan balik, kita renungkan balik pada orang yang tak ada anak. Yang perlukan seorang je anak. Tapi kau ada 10 anak. Allah bagi rezeki. Allah bagi rezeki. Maknanya Tu sebenarnya bukan nak komplain. Itu sebab tu Allah yang baik tu dari Allah. Itu kau jangan komplain. Anak aku merungut anak ramai apa semua, macam mana aku nak beban pada aku. Tak. Kita renungkan, ada pada ketika kau sedang merungut tu, ada orang yang tengah, ya Allah, aku nak anak, ya Allah, keluarkanlah aku seorang. Sebab tu saya cakap ini satu benda saya dapat yang saya fikir sekarang ni, saya belajar satu benda. Fikirkan, turn balik. Kau kena fikir susah, masa kau tengah senang. Ini kata-kata baik. Kau kena fikir susah masa kau tengah senang. Kau tengah kaya ni, kau tengah pakai Velfire, kau tengah Afat, kau fikirkan kau susah sekarang ni. Nescaya kau boleh jaga. Betul. Lepas tu kau fikirkan Lebih bersyukur kan? Bersyukur. Kau fikirkan kau sakit. Kau fikir kau sakit masa Bila kau tengah sihat. boleh jogging. Bila kau sihat. Masa kau tengah sihat. Betul, kau tengah sihat ni, tapi kau kena fikirkan aku sakit. Macam mana? Betul. Akan datang aku sakit macam mana? Lepas tu kau fikirkan bahagia. Kau fikirkan derita ketika kau tengah bahagia. InsyaAllah bos. Betul. Ini Mindset. sesuatu yang boleh dimodelkan bang. Ha. Kan? Bila kau sihat, Ha. kau tak pernah reflect sejenak. Ya. Kalau aku sakit macam mana Sebab tu sebab saya fikir bila besok dah berjaya besok kan. Okey, kau kena fikirkan ni aku sakit. InsyaAllah bos. Itu dia punya keyword dia. Ini mahal Bersyukur. bang. Mahal daripada tauke. Tauke jambu aka tauke lempeng. Ya. Contoh bila Tak nak layan lagi Okey. Terima kasih. Okey, bang. Tak. Gambar tauke jambu tu sebenarnya okey. Kalau nak kupas pasal tauke jambu ni, banyak dia panjang punya- cerita kan? Anda. Macam-macam kan bang. Okey. Tapi pasti bang, abang main kat sini ini bukan untuk kali pertama dan terakhir ni. Kita banyak cerita bang. Kita nak sembang sebagainya. Pasal orang yang hidup dengan usia yang macam abang ni, pengalaman hidup tu kaya. Kaya ni maksudnya bukan kaya yang membahagikan saja, tak. Kaya yang macam-macam. Manusia kat luar sana sebenarnya memerlukan, dia orang kelaparan bang, nak mendengar nasihat, nak mendengar apa yang boleh dimodelkan. Banyak je yang abang buat ni benda yang elok yang boleh dimodelkan, betul tak bang? Ya. Yang orang boleh belajar. Orang dah tengok. Kau nampak sendiri. Betul. Kau nampak sendiri. Contohnya lah, dulu kan zaman kita hura-hura. Sekarang kau tengok apa jadi. Tak faham lah bang, hura-hura ni maksudnya apa bang? Wah, enjoy lah. Faham saja je bang. Saya macam- ni 58 bang. Abang lagi tua abang kan. Tapi maknanya bila kita dah mencecah, sebenarnya bila kita akan nampak benda ni. Percayalah kawan-kawan, kalau usia anda mencecah 40 dan ke atas tu, insya-Allah dia akan bagi satu petunjuk ataupun dia akan bagi satu cue untuk kita buka sikit hati kita, buka sikit mata kita, nampak dunia sebenar sekarang ni. Sebab kalau kita kaji balik bos, sebenarnya tu cakap bila kita dah kena lempang dengan takdir ni kan, punya ya Allah, banyak benda lagi yang aku kena belajar punya. Macam tu lah. Betul. Tapi saya suka lah macam istilah lempang dengan takdir ni kan. Maksudnya kalau orang tak diuji, dia tak belajar bang. Tak belajar. Saya selalu kata kehidupan ni sebenarnya satu sekolah untuk kita semua. Ya. Pasal kita disekolahkan. Jadi kalau kita belajar dengan apa yang kita dapat daripada pengalaman tu, kita akan jadi kaya dengan pengalaman. Ya, betul. Dan kalau kita gunakan pengalaman itu untuk kewarasan kita, untuk kehidupan kita yang lebih baik, insya-Allah. Yelah, Kan, bang? yelah macam kita lah. Kita ni di barisan hadapan.
Betul tak? Yelah, orang kita nampak. kita dah di medan peperangan sekarang ni, kita ni macam bos lagi duduk di depan. Ya. Bos gerak khas yang gerak khas. Kita komando gerak khas. Kita bahagian prajurit apa? Kat belakang sikit Semboyan lain kan. Jadi Tapi semboyan ni penting bang. Ya. Pasal abang kena tembak betul-betul kat sana baru kami masuk. Ya. Ah. Sebab bila kita di belas hadapan, kau dah tengok benda tu ada lubang, kau dah tengok benda tu dah orang tak boleh masuk, tak pecah berderai kan. Kau janganlah teruskan. Janganlah ikut. Tapi itulah manusia bang. Ya. Kan? Manusia ni. Betul. Allah Taala jadikan manusia ni pelbagai. Ya. Different colours, different attitude, different perwatakan untuk kita belajar. Simple je macam tu bang, kan. Kalau semua orang baik bang, dunia ni Tak ada dunia. tak best lah. Dia pun Kan? tak jadi bijak. Betul. Polis tak ada kerja. Taklah bijak dia kan. Betul kan? Sebab tu dia maha bijak bos. Betul. Dia buat kaya, miskin, yang sakit, yang ni, yang semua. Bijak. Betul lah. Macam kita sekolah muda-muda kan. Ya. Kalau kita baik seumur pun tak bagus juga. Tak bagus juga. Bila tak baik tu kita belajar sebenarnya. Oh tak boleh buat ni, kena rotan rupanya kan. Jadi we will always remember. Betul. Jadi dalam macam abang ni kan, industri seni ni memang satu industri yang sebenarnya memang luar biasa, very competitive. Luar biasa, tekanan hidup tu memang tekanan lah. Ya, tekanan. Memang Bila tekanan, tak ada bos, job, tekanan. tekanan. Bila banyak job pun tekanan juga abang. Betul tak bang? Cuma nak pesan dekat sini yang ni betul-betul makan dalam ni. Ni makan dalam ni. Bila kita ni berkawan dengan seorang, Okey. kawan yang baik, sahabat yang baik. Bila kawan kau dilanda masalah, kau jangan palau. Kau bantu. Kebanyakan kita ni nama je kawan. Tapi bila dengar kawan ni masalah, Lagi lah. tak nak. Normal lah. Ini yang paling sebenarnya saya mengajuk sebenarnya. Jadi kawan-kawan sebenarnya kalau betul-betul lah kan, kau nampak sebab berlaku bos benda tu. Jadi kata perkara yang penting dalam hidup kau ni sebenarnya bukanlah wang ringgit, bukanlah apa-apa, tapi hubungan kau. Betul. Hubungan tu. Jadi kat sini nanti sebab tu orang keluarkan istilah masa aku susah ni aku tahulah siapa kawan aku kan. Tapi tu sebab sebenarnya masa kita kawan tengah down ni, kawan kalau kita jumpa kawan kita macam tu kan, okey, kita cuba hubungi, cuba bantu kan. Jangan lagi kawan kita masalah tu lagi kita call. Betul. Lagi terapati lah. Walaupun kita sebenarnya kita bukan nak minta kawan kita tu bantu daripada segi kewangan ke, bantu daripada segi hantar air makanan ke, tak ada. Betul bang. Sekadar nasihat, sekadar bagi perangsang, motivasi. Itu je bos. Kan? Betul, Barulah kawan kita tu boleh berdiri bantu kan. Lagi ramai sebab tu zaman sekarang insya-Allah bos, kita doa yang baik-baik. Kawan kita akan datang ni bila dia dengar kita punya podcast ni, macam gitu. Kan? Baik buruk tetap kawan. Tapi sekali lagi bang, itulah manusia kan. Ya. Tanya hakikatnya ialah kawan huha-huha ni ramai. Kawan atas nama kawan ni ramai. Tapi kawan yang sanggup duduk dengan kita, menangis bersama kita ni tak ramai bang. Sebab tu, sebab tu yang hari saya nak tekankan kepada kawan-kawan okey, sekarang ni bila kau dah berkenalan dengan seorang, kau tahu orang tu ada problem, tak kira lah betul ke tak betul, kau cuba dulu. Cuba, katalah walaupun seteruk mana dituduh. Walaupun dia dituduh untuk satu kes yang sangat berat sekalipun, tapi cuba kau call. Walau kau dah kenal ini, cuba kau message atau call, tanyakan khabar macam mana. Are you okay? Kan? Walaupun dia jahat ke, sebab kita tak tahu, kita jangan terus hukum. Betul. Kita tak tahu. Kan? Sebab kita tak duduk kat tempat dia. Betul. Jadi kita tak tahu. Jadi kita tanya dulu, are you okay? Macam tadi apa cakap? Jadi insya-Allah kat situ ada kita doa supaya ada perubahan. Betul bang. Dalam kita punya perspektif kehidupan ni. Yang ni yang memang kita minta sangat-sangat. Pasal masyarakat kita sebenarnya masyarakat menghukum. Betul. Menghukum. Kita terlalu cepat memberikan stigma. Labeling ni bang, melabel orang itu cukup pantas. Macam ni je bang. Kau tengok atas bawah, dia ni penyangak. Kau tengok atas bawah, dia ni tak bagus. Kau tengok, macam tu bang. Betul. Kan sebenarnya itu salah. Macam abang kata tadi lah. Kita sebenarnya kena melihat secara objektif dia ni siapa. Kau kena kenali dia dulu betul-betul. Barulah kau boleh. Itu menghukum pun salah sebenarnya. Ya betul. Pasal kerja menghukum ni sebenarnya bukan tugas kita. Sebab saya tengok saya tengok media sosial lah. Keluar satu news atau skop apa kan.
tiba-tiba komen tu terus je pada kau nak salah satu benda yang kau nampak Betul. tu. Tapi bila di berita yang kedua, news yang ketiga, rupanya ada benda lain. Jadi kat situ kau dah tertarik ni. Apa yang kau nak buat? Sebab tu kadang-kadang kita baik ke buruk, kita jangan terus kan, kita fikir dulu. Fikir sebelum kau nak kecam orang, kau fikir dulu. Kan? Sebab yelah, kita ni tak kena pada diri. Kalau kena pada kita, Betul lah. tak tahu kan. Yang tu je. Jadi sebab nak kecam orang tu, sebab cakap sebenarnya masyarakat sekarang ni memang kata orang tu inilah, kita dah tak boleh nak elak dengan arus kemodenan sekarang dengan kata berita sekarang ni. Kalau dulu surat khabar baru kita nak tunggu besok, ataupun 2 hari ni baru kita Kan tak payah. Tapi sekarang ni inari kau buat, inari keluar Laju kan? laju. Kadang-kadang inari buat semalam dah keluar. Betul? Betul, begitu punya pantas berita sekarang. Jadi sekarang ni kita kena kawal lah, tu je. Kan, tapi itulah hakikatnya. Hari ni kan, macam-macam pembohongan, macam-macam fitnah, ini manusia bang. Ya. Manusia. Kita tak ada kuasa, kau tolong tutup mulut kau boleh tak? Mula-mula Tak boleh. dulu. Dulu kata ke jamu tahulah. Bila kata orang kecam je, kita keluar video. Wah, kita balas. Masa itu pasal naluri. Ya. Muda tu, emosi Ya, abang. emosi tu. Tapi bila kata balas, kita 2 tangan. Yang lain ni 100,000 tangan. Macam kena lanjut sembrol kena sekali gerap. Macam mana nak menepis abang? Lepeh. So, okay, itu interesting bang. Okay. Jadi macam mana? Apa approach abang? Bila tanggal yang datang ni kan, ratusan ribuan menumbuk. Macam-macam yang dia lontarkan pada abang ni, macam mana abang belajar untuk mengelak? Macam mana abang boleh, pasal kalau abang tak kuat, tidur pun tak boleh bang. Ya, Betul tak? betul. Kalau abang tak kuat, abang kemurungan dah bang. Semua ni dah cakap. Mungkin dekat Tampoi sekarang. Selalu ke Tampoi. Selalu Tapi sekarang kat rumah pun sama perangai macam Tampoi. Okay, bang. Macam mana bang? Sebenarnya bila kita kena dikecam Mai, terutama kat dalam media sosial kan. Okey. Kepada yang macam orang popular lah. Ya, orang popular kena kecam. Pertama sekali dalam tempoh edah tu, dalam tempoh kritikan orang tu, kau diam lah. Itu je, diam. Itu tindakan yang betul bang. Diam dan sabar lebih berkuasa Betul. daripada tangan kita ataupun mulut kita membalas. Silent statement lah. Silent statement, diam. Yalah, kalau nak melawan letih bang. Letih. Kita letih. Nama kita bukan bersih pun. Kena juga. Daripada kita penat, baik kita diam. Diam, jangan melawan. Redha, insyaAllah. Kan? Pasal kalau kita berpegang pada buat baik, benda baik akan datang. Baik tak? Buat jahat, benda yang sama juga akan Ya, datang. betul. Betul. Kalau orang kata orang maki kita, Pak, minta maaf lah. Itu je. Terima kasih lah kena menegur. Dah. Betul. Dia jam lah. Ya. Kalau cakap maki apa kita, tarik lah kau tu. Kau nak apa? Dah panjang tak? Betul. Panjang. Itu seorang. Yalah. Apa tak lagi buat? Benda berpanjangan. Berpanjangan. Jadi maafkan saya. maksudnya maafkan saya tak sempurna. Dah habis. Settle. settle lah. Itu je. Kan? Cara nak hadapi kecaman orang. Kan? Dah. Tak payah kau nak balas. Lepas tu kau tak payah tengok lah. Yalah, Apa benda betul. tu lah. Yalah bang, pasal kita bangun pagi je, banyak amalan kita, rutin kita pagi-pagi, pertama phone. Phone. Jadi bila dipaparkan kat phone tu, Keluar. masyarakat kata macam ni kan, Oi, tak pening ke bang? pening. Tapi itulah cakap, memanglah diakui lah, masa dalam tempoh tu kita sendiri yang melawan benda tu. Tapi yang paling penting, luahkan. Walaupun sikit kepada orang terdekat. Tak kisahlah kalau kau dah kahwin pada pasangan. Ni berbalik kepada makan dalam tadi lah bang. Kan, Kalau kita simpan, kalau abang simpan lama-lama bang, pasti abang tak nampak sesihat ini bang. Betul tak bang? Sebenarnya kita simpan ni, dia akan jadi beban. Beban. Lama-lama dia jadi macam time bomb. Berkedut sejuta muka nanti. Betul. Tapi Alhamdulillah at the age of 50 ni, Sama lah kan? you look very strong. Okay. You look very strong. Kita keluar sikit daripada ni, cuba abang ceritakan sikit macam mana amalan abang untuk nampak sihat ni bang. Amalan okey, kalau cerita amalan. Pasal abang at the age of 50, gambar ya kawan-kawan saya 48, 45, sakit dah macam-macam dah. Yang tak boleh berjalan pun ada dan sebagainya kan. Tapi abang nampak sihat. Keluar kereta pun tadi wah. Macho looking man. Macam tu kan. So apa rahsia abang kat situ bang? Sebenarnya kalau tentang rasa sihat ni, saya pun tak pasti. Sebab apa yang saya buat sebenarnya. Takkan makan lempeng seharian kan. Okey, apa yang kita buat, aktiviti kita kan. Aktiviti kita senang, kita bahagikan orang lain. Bahagikan je orang lain. Itu je sebenarnya. Kau bahagikan berapa ramai yang kau boleh bahagikan, kau ceriakan, kau
Kau happy kan? InsyaAllah. Itu je sebenarnya. Membahagikan orang lain. Membagi orang lain. Betul. Dan kau bila saya senang bila saya dapat bagi kau orang, hati saya gembira. Okey bang, ini interesting bang. Kalau kita tengok pada Robin Williams. Kenal Robin Williams? Dah ni lah. Dah mati lah kan Ya. Betul-betul dah masuk dalam kaki kat bawah dalam bang. kaki. Okey. Dia punya JD hari-hari dia ialah untuk membahagiakan sedunia. Ya. Orang kat Amerika, kat Malaysia ni suka. Dia ada macam-macam program bang. Lakonan dia buat, but he is an entertainer. Betul. Dia entertain orang bang. Betul. So dalam Dia senyum good actor juga. Good, very, very good actor. Dia nak serius boleh, kan? Dia nak lawak boleh. Dia memang hebat lah. Tapi dalam kehebatan dia, dalam kejayaan dia, menggembirakan semua orang, he is not very happy. Akhirnya dia membunuh diri bang. Kita tak tahu pun. Jadi di sebalik senyuman manusia ni, kita tak tahu hati orang, jiwa orang tu kadang-kadang meronta-ronta bang. Kan? Tapi dalam kisah bang ni, saya ingat benda yang sebaliknya lah. You are able to make people laugh. Sebenarnya hampir. Oh, hampir, bang? Itu yang saya cakap tadi. Yang saya kata nak terjun dekat Nak terjun tadi kan? Itu tadi. Sebenarnya hampir. Tetapi bila ada somebody sekeliling kita yang masih lagi, aku tahu ada orang masih lagi orang sayang aku. Somebody ni orang terdekat seorang lah. ke ramai bang? Boleh few lah. Few lah, Boleh, few, okay, Bila mana adik-beradik. Faham. Kan. Kawan, sahabat yang dapat. Yang gamai. Jadi isteri kita. Jadi mana-mana benda tu macam perangsang sikit. Walaupun dia putih, kita terima kan. Kalau tak memang betul. Memang kena strong. Memang tak ada dah Okay Yalah lah tu. kalau sampai kat takat tu maksudnya things have gone very wrong lah dalam kehidupan kan. Abang rasa memang kecil macam ni bang. Sebab macam sekarang mungkinlah saya gembira orang lain tapi orang tak tahu hati kan. Sebenarnya benda tu tetap ada kan. Kita kecewa, rasa menyesal kan. Tapi perkara yang kau perlu buat adalah kau teruskan dengan apa yang kau buat. Tapi saya suka lah konsep abang tadi, iaitu abang stay healthy ni pasal abang punya prinsip untuk membahagikan orang. If you are able to please people, buat orang bahagia tu, abang rasa itu juga membantu abang. Membantu untuk terus sihat. Untuk kekuatan diri abang. Ya. Satulah sebab sebenarnya bila kita buat orang benci kita, itu datang. Orang marah kita kan, itu datang ni. Tapi kalau kita buat bagi bunga, kita campak aja bunga. Tampaklah. Lama-lama benda tu InsyaAllah sekarang saya pun tak tahu saya sihat sebenarnya kan. Kita tak tahu esok lusa macam mana. Tapi insyaAllah kalau diizinkan sihat, Alhamdulillah. Tapi apa yang kita perlu teruskan adalah apa yang kau buat tu, kau teruskan. Macam tadi, tak tahu mungkin itu dalaman kita kan. Bila kita nak bahagikan orang, kita buat macam-macam. Betul. Kita bekerja, kita melawak, kita buat video, kita buat apa semua. Jadi benda tu berjalan. Otak berjalan, badan berjalan. Betul. Kan? Jadi nak kata pemakanan, rasanya hari-hari tengok ais. Yalah, bila kita ni positif, Ha. kita punya vibration tu bang. Ha. Kita share dengan orang lain. Ya, betul. Kan? Sama juga kalau orang tu positif, Positif dia lah. vibrate, Ya. kita juga akan dapat sikit vibration. So in a family lah. Tapi macam abang kata tadi betul lah. Kita jangan terus mempedulikan orang luar kat luar sana bang. Itu yang penting. Kita pedulikan yang utama sekali adalah diri kita. Diri kita ni. Kalau kita happy, abang happy, itu Yalah. permulaan. Jadi abang akan impact kepada orang-orang yang abang sayangi. Ya, Betul tak, bang? contoh. Okey. Kalau kita pentingkan orang, nak fikirkan orang, pentingkan diri kita, kita down lah. Aku tak boleh nak, contohlah, sebab kita ambil contoh industri seni sendirilah. Faham. Aku artis ni. Aku ada nama ni. Takkan aku nak buat lempeng. Member elok je buat ni. Itu namanya ego. Ego, betul? Betul tak? Sedangkan kau ni tengah tak ada ni. Kau nak apa ni? Kau tengah tak ada ni. Kau nak belagak apa ni? Lagi kau nak pentingkan tu ke? Nampak? Betul. Jadi tak payah. Betul. Buatlah apa. Alhamdulillah. Itu je. Makna apa pun kata orang kau tak popular ke, kau tak popular ke, bila kau dilanda masalah, yang penting mindset kau teruskan. Teruskan je. Betul. Jangan fikir semua sekarang betul lah sebenarnya apa yang berlaku kat negara kita sebenarnya. Kita ni sebenarnya dimomok-momokkan dengan sistem kemegahan mewah. Betul. Sistem kemegahan mewah ni maknanya aku tengok orang tu buat banglo, aku tengok orang tu pakai Mercedes, aku tengok orang tu pakai ni, orang tu pakai ni. Jadi kita nak terikut. Orang ni glamour, orang ni ada duit. Kita terikut. Orang tu pakai kereta, aku tak pakai kereta. Aku kena ada kereta juga. Jangan. Sekarang sebab tu cakap berbalik daripada awal tu cakap sekarang ni bukan zaman kita nak bersaing dengan orang. Tak FOMO ada. lah, dia panggil FOMO bang. Ya. Fear of missing out. Aku tak ada ni, aku rasa macam Adik-adik aku ni cakap apa. Betul tak? Macam contoh kita ambil satu paling simple supaya orang senang ingat. Bila time raya,
aku mesti adik aku pakai tu. Mesti pakai ni. Masing-masing nak menunjuk. No. Zaman sekarang 2026. 2026. Bukan zaman kita nak macam tu. Apa yang kau ada, dah itu dah kau tunjuk. Syukurlah. Syukurlah kan. Dah. Apa aku ada, ramai orang tak ada sebenarnya. Contoh, saya nak bagi perangsang kepada sahabat saya, Zul Yahya, baru-baru ni kes kan. Tak apa. Semua orang mengalami benda yang sama. Ramai orang mengalami benda yang sama. Jadi dia kata beliau ni tak payah nak down. Bila keluar berita macam itu kan, orang nak kata macam-macam, tak payah ini cakap orang lah. Biar api, kau kata orang tu, biar api lah. Itu ujian lah. Ujian. Bang. Sebab sebenarnya ramai lagi. Zaman sekarang ni bukan kau seorang sebenarnya. Jangan risau. Kau tak payah malu. At least ada atap dalam Ada bangunan lagi. bang. Betul tak bang? Ya. Ramai je Ramai lagi. yang tidur dalam kereta bang. Jadi kan sekarang kita seru kepada kawan-kawan kita supaya sekarang ni, sebab contohlah kita ada duit, kau nak beli baju yang mahal. 30,000 baju kau, kasut kau 30,000. Tapi 30,000 bukan semalam kawan kau, mak kau minta pinjam ke? Betul? Betul tak? Kawan kau semalam ni datang. Kawan kau, hubungan kau yang paling dekat ni, Kau tak bagi. kau tak bagi. Tapi kau boleh beli barang yang berjenama, benda lain. Daripada benda yang mahal tu, kan elok walaupun sikit kau bantu, itu lagi baik. Lagi afdal lah. Lagi basically. afdal. Lagi afdal. Betul Ya. bang. Tapi betul lah bang, masyarakat hari ini memang masyarakat yang suka memperbandingkan. Masyarakat yang hidup dengan penuh kepalsuan bang. Ya, Betul itulah tak, bang? sebenarnya puncanya. Kan? Dengan FOMO dengan segala-galanya kan. Ya. Memang betul bang, kita memang dimomokkan dengan materialistik lah. basically, Materialistik. Kan? Yang itu bang. Contoh sekarang media sosial. Jangan tipu aku lah ni yang tengok ni. Kau jangan tipu aku lah. Bila kau tengok orang ada 3 butang button tu, kau dah bengang. Kau tak tunjuk telefon kau. Tak payah, biar dia orang nak pakai apa yang kau ada sekarang, Android ke apa, touch screen pecah, pergi mampus lah. Jalan je lah. Betul. Kadang sekarang betul tak? Itu tadi cakap tadi. Selagi berfungsi. Selagi berfungsi. Sebab Betul, bang. sekarang zaman kau tak payah nak tengok orang. Betul. Besok lusa, sekarang ni contoh, kalau kau rasa bengang dengan orang, kau rasa macam, ui, tengok telefon dia 3 siap, orange siap. Kan? Betul. Ui. Sama dengan kereta bang. Ya. Kau pakai Audi ke, kau pakai BMW ke, kau pakai Volkswagen ke, kau pakai Proton ke, semua 4 tayar bang. 4 tayar. Semua pergi daripada point A ke point B. Betul bang? Betul. Baling batu, lekuk juga bang. Betul tak? Beza Kalau lah kata BMW, kau naik BMW, kau langgar lopak, tapi tak terasa Tak bang, terasa. smooth. Itu lain macam bang. Ya. Tapi kalau naik BMW pun Pun kena. lopak pun kena sama juga. Betul bang? Sama habis. Apa hal kan? Itulah punca-punca kadang-kadang manusia tu mula ke arah kemurungan. Betul. Itulah punca-puncanya sebenarnya. Comparing. Betul. Aku ada ni, dia banyak lagi. Itu Aku tak tadi ada. cerita bila kita dah fast siri ni, pengalaman tu mengajar kita. Betul. Kan? Jadi benda-benda macam tu sekarang elak dah lantaklah biar. Betul. Orang nak pakai, kau nak pakai skrin pecah ke apa, kurang-kurangnya orang tu kita tak tahu. Deposit 200, ambil apa ansur-ansur postpaid. Kau cash. Betul. Nampak tak? Jadi baik kat situ. Jadi sekarang ni insya-Allah geng, jangan malu. Jangan ada perasaan malu dengan orang lain. Itu. Sentiasa mensyukuri. Mensyukuri. Kan? Yes. Okay bang, berbalik kepada makan dalam tadi kan. Okey. One yang abang cerita tadi ialah tentang perhubungan lah. Perhubungan Kan? lah. Yang itu yang abang rasa memang abang makan dalam lah kan. Dan message yang abang bagi tadi maksudnya kalau kawan kau susah dan kau ni betul-betul kawan yang tulen, kau bantu lah. Jangan kau lari. Kan bang? Tak kisahlah kau rapat dengan dia apa ke, kau pernah minum teh, tak pernah minum teh dengan dia tapi kenal ke, cuba bantu. Betul. Kan sedangkan kata orang tu kawan kita sebagai peminat, kan, boleh telefon, boleh tanya khabar, apatah lagi kau pernah bersama dengan dia. Yang modal tak banyak bang sebenarnya. Modal A simple question, are you okay? Yes, Itu je bang. exactly bos. Itu je bang. Itu je. Itu je. Sesaat, 2 saat je bang. Kan? Yang itu je. Kadang orang kemurungan dia memerlukan orang untuk bertanya. Ya. Kau okay tak? Itu je bang. Kan, mana tahu dengan ucapan tadi tu menitis air mata dia. Betul bang. Kan? Kat situ dah meluahkan dah tu. Itulah meluahan. At least ada orang yang care tentang aku ni. Okey, ngam. Okay bang Betul bang Betul. Okey bang. Adat. Jadi kita pun dah sampai penghujung ni bang. Ada part tu tak? Ada insya-Allah coming soon bang. Okey. Saya seronok bercerita dengan abang. Okey. Okey. Saya nak minta abang untuklah memberikan senasihat. Okey. Senasihat 2 lah Okey. pada orang-orang di luar sana, peminat-peminat makan dalam.
tentang kehidupan bang. Pasal hari ni kalau kita tengok masyarakat kita ni kadang-kala tu banyak benda yang memerlukan penambahbaikan lah. Kadang kehidupan, kelakuan, pengharapan. Yang macam kita kata tadi lah, when you are so much into memperbandingkan apa dia ada kita tak ada, bila kita tak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagikan, maka kehidupan kita ni terombang-ambing. Saya dah kata berkali-kali dah, kalau kita terus baik ke buruk, diakhiri dengan Alhamdulillah, esok insya-Allah bagus. Kalau kita menganggap bahawa tidak ada kegagalan dalam kehidupan, yang ada hanyalah maklum balas, insya-Allah tindakan itulah merupa penghulu kepada segala perubahan. Kalau kita buat, insya-Allah akan ada perumpamaan macam inilah. Kita masuk kebun durian. Kalau kita jalan-jalan cek durian, tersangkut akar, kita jatuh, jatuh macam tu. Besok lalu yang sama, akar yang sama, kita buat apa bang? Takkan kita nak jatuh lagi. Sure kita elak kan, nak kejam, potong pokok durian tu, potong akar boleh. Itu perubahan bang. Jadi macam abang telah melalui banyak perubahan. Banyak fasa dalam kehidupan. Jadi abang, apa nasihat abang kepada semua peminat-peminat pengikut Makan Dalam? Kepada semua. Semua yang masih di luar sana, baik yang muda, baik yang tua, mak-mak, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak, silakan abang. Okey. Kepada sahabat-sahabat kita yang tengah tengok ni, contoh dah ada. Okay. Ambil contoh di Tokyo Jambu. Google Tokyo Jambu. Sekarang Tokyo Jambu dah boleh learn dah. Wikipedia dah boleh learn sejarah daripada A sampai Z. Ambil contoh ni lah. Ambil contoh orang yang kata orang tu banyak masalah, kan, bergelumang dengan macam-macam masalah. Jadi tengok dan ambilkan iktibar. Yang baik ambil, yang buruk buang. Ya, itu. Dan yang paling penting, nak ingatkan tadi, macam saya ulang lagi sekali, ingat kau kena ingat sakit masa kau tengah sihat. Kau kena ingat susah masa kau tengah senang. Kau kena ingat kau tengah menderita ketika kau sedang bahagia. Dan banyak lagi. Jadi perkara tu kau jangan masa derita baru kau ingat. Jangan. Masa kau tengah bahagia ni, kalau kau tengah sihat ni, macam tadi bos cakap saya tengah sihat, saya akan ingat sakit. Bila kau ingat sakit, aku nak jaga badan aku ni. Untuk kekalkan. Jadi setakat itu, supaya insya-Allah, terima kasihlah Makan Dalam, dapatlah lepaskan, kata orang tak banyak sikit pun, Alhamdulillah lepaskan kan, meluahkan juga, dan bagi peringatan kepada kawan-kawan kita yang lain. Rasa lega tak bang? Wish, macam baru lepas minum hot tea. Okey. Baik, terima kasih bang. Ya. Jadi kalau kita dengar tadi maksudnya banyak dah penasihatan yang abang bagi Tokyo Jambu kepada semua di luar sana. Maksudnya kehidupan ni kita sentiasa akan dibebani dengan ujian. Tapi ingatlah bahawa ujian Allah Ta'ala itu merupakan ujian yang kita semua insya-Allah boleh settlekan. Kan? Never give up. Selalu rujuk, rapatkan saf, ingat Allah. InsyaAllah everything ends well. Terima kasih banyak abang-abang. Sekejap, jangan terima kasih dulu. Oh yes. Ada remote? Ada lagi. Silakan. Okey, sekarang minta remote, buka karaoke. Nak mic dah ada. Nyanyi selagu. Boleh bang. Abang share satu. Layanlah satu lagu bang. Boleh Boleh. Ada ke karaoke? Tak ada karaoke. Dari kepala lah bang. Okey, mantap. Secara impromptu kan. Okey. Aku pun makan dalam tagline Makan Dalam? Makan dalam Kita ada tagline ke? Okey. Kita makan dalam je bang. Okey. Konsepnya ialah kau jangan simpan lah lama-lama. Ya, kan? betul. Share. Selagi kau share, Tapi insyaAllah. baik tau, benda ni konsep yang macam ni rasanya saya baru tahu konsep ni baik. Memang cantik. Tapi itulah realitinya ramai orang yang menyimpan bang. Betul. Ada masalah simpan. Pasal takut dengan masyarakat kita. Masyarakat yang terus menghukum. Macam abang lah, apa yang abang lalui. Ya, Exactly bang. Exactly. Sebenarnya banyak lagi, insya-Allah lah, pasal kita dah bila kata tak boleh nak lepaskan semua, betul tak? Tapi kita ada masa yang terhad. Betul. Tapi insya-Allah kalau kita dah ada sit down, duduk, kan boleh berkongsi lagi kan. Supaya apa yang pernah dilalui oleh saya ni, pacar yang hina ni, kita akan belajar sama-sama. InsyaAllah. Dan yang paling penting, jangan pernah mengaku diri itu baik. Belajar nak jadi baik.
Alhamdulillah, itu yang paling mahal sekali. Terima kasih Tauke Jambu. Tauke Jambu. Tauke Jambu. Baik bos. Saya kata AKA Tauke Lempeng. Tauke Lempeng Amin. Tadi dia kata nak layan lagu, dia nak belanja lagu, dia tak belanja lagu lagi, tak apa. Sesi kedua nanti kita minta dia untuk belanja kita satu lagu. Sebuah lagu yang bertajuk Alasanmu. Kita tuntut nanti. Okey, jadi pada anda di luar sana ya, kita telah belajar dan mengikuti perjalanan hidup Tauke Jambu, apa yang dilalui, apa yang dirasai, macam mana dia bangkit ya. Life is not the end when you are down there. Bila dah kat bawah sekali, the only way is to go up. Kalau minda kita masih kuat, insya-Allah. So never stop searching untuk mencari solution, insya-Allah. Pada anda luar sana, it's okay not to be okay. So kuatkan diri, kuatkan mental, insya-Allah. Esok hari anda lebih baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.